Okey, Assalamualaikum semua. Dah lama aku tak buat video panjang ni Memandangkan aku baru je membeli set blocky semua. Shiny version, Ultraman Shiny version 01, Ultraman Shiny Galaxy version 02 dan Galaxy version 15. Segelintir sajalah. Dan 11. Korang boleh nampak Noah tu kat situ, dekat sana, dan Dak Zagi kat sebelah. Dan aku tak nak borak pasal benda ni. Nanti dulu. Aku nak borak pasal Ultraman je. Aku adalah sikit nak review. Okay. First kali, kita ada Ultraman 3. Ultraman hasil paling ikonik aku rasa. Dan tergolong daripada trio lah. Aku dapat ni sebab aku buka satu case. Satu set lah. Complete whole set. Memang berbaloi. Dapat 3. Dia ada stand dia. Tapi stand dia aku malas nak pasang sebab banyak. Tapi bagi aku detail dia okey, mantap. Dan bateri masih ada. Aku sedikit terkejut lah sebab masih ada bateri. Sebab set ni aku rasa dah lama keluar. Smart kan? 3. Tengok daripada sisi, daripada belakang. Tapi articulation dia kita tak boleh nak cakap lah. Dia tak masih lagi berada di belakang. Dia masih tak upgrade lagi. Yang kedua, macam korang tahu, korang nampak lah. 3 Sky-Type. Tengok. Yang ni pun cantik lawa. Handsome gila. Antara form yang aku kurang gemar. Form yang aku suka adalah power type, tapi tak keluar power type kat 01. Tapi tak apalah. Janji kita dapat. Semua form 3. Next kita ada Ultraman jahat Belial. Bateri dia aku rasa dah malap. Sebab tak nampak ni. Dia punya lampu. Tapi okey lah. Dengan kuku, dengan tangan dia, detail tangan dia okey lah. Bagi aku okey lah. Dengan harga, padan lah. Aku suka. Kalau lampu lagi, kalau bateri lagi kuat, aku rasa mungkin lagi terang lampu dia. Okay, next. Kita ada anak belia iaitu Ultraman Git. Ni form primitif. Tengok. Aku suka betul dengan detail-detail dia. Apa semua tu kan. Ni adalah Ultraman anak dahaka pertama aku. Collection. Tapi so far aku sukalah dengan detail-detail Ultraman yang Suburaya dah letakkan. Lepas tu disadu dengan Blockis pula. Cantik. Next. Kita ada Ultraman antara ikonik juga untuk dalam TDG, iaitu Ultraman Gaia. Aku suka. Tengok, ni yang Supreme form. Kalau kita tengok dah ada ni kan. Lepas tu kaki pun dia ada biru-biru. Aku suka dengan Gaia ni. Cuma lampu je tak ada. Aku kena letak bateri sendiri, kena tukar bateri. Okey, tak ada apa dah nak cakap. Lepas tu kita ada Ultraman Zero Corona. Alamak, bateri pun malap juga. Tak tahu kau nampak ke tak bateri dia. Malap gila. Dia ada tapi tak ni. Tak ni sangat. Okey, tu semua untuk Shiny version 01. Okey. Seterusnya Ultraman Trigger Kita ada Ultraman Trigger Sky-Type. Aku tak ada tangan. Ni aku beli loose je, kotak. Maknanya aku tak buka blind box lah. Sebab blind box itu haram dalam Islam. Tapi cantik lah Trigger Sky-Type Next kita ada Trigger Power Type, iaitu yang power lah. Aku tak ada multi. Satu lagi form aku tak ada, multi. 3 dah ada tapi trigger tak ada. Mungkin aku akan cuba usahakan untuk cari
Tapi smart. Aku tak boleh nak cakap apa. Blokis memang terbaik dalam buat kerja. Aku boleh puji macam tu je Blokis. Aku suka. Next, kita ada Ultraman Trigger Glitter Eternity Core. Betul ke? Dia sekali dengan pedang Mitsubishi dia. Tengok daripada sisi dia nampak ni memang metalik gila. Solid gila dia punya ni. Cuma aku tak ada secret lah. Lepas tu kita ada Trigger Truth. Trigger Truth aku suka juga dengan detail dia. Dia ada hitam-hitam bila dia gabung dengan apa ni, trigger dark trigger kan. Aku suka lah form yang ni. InsyaAllah aku akan completekan trigger dark dengan multi-type trigger. Lepas tu aku akan cari, aku akan usaha lah cari kamera. Next kita ada Z Alpha Edge. Tak boleh cakap banyak lah. Tapi aku suka Z Alpha ni. Z Alpha Edge. Dia ada tangan spare, iaitu tangan yang pegang ni lah. Dia punya tu. Aku tak kerti nak sebut. Satu lagi, aku ada Z Delta Rise Claw. Yang ni aku rasa korang tahu kan, yang sebab dia dah keluarkan yang version tu. Ni walaupun korang nampak macam Galaxy version, tapi sebenarnya dia daripada classic version, Ultraman classic version. Tak payah nak tikam-tikam blind box lah. Dia, kalau korang tahu, dia macam model-model boleh pilih, macam Pokemon. Kalau korang pernah beli Pokemon, korang tahulah classic version macam mana kan. Kita boleh pilih-pilih. Lepas tu yang aku suka, dia ada selaga. Selaga dia boleh buka tau. Sekejap. Tapi sayangnya selaga dia tak boleh nak pegang oleh tangan. Sekejap. Tapi overall aku sukalah dengan Z Delta Rise Claw. Dia datang dengan Beliarok, cuma tak ada ni je. DX. Okay. Cakap itu saja. Aku dah pernah review pasal Noah dengan Dazaki. Lepas tu Nexus Unis Red dengan Advance. Sama juga macam X Komora tu. Aku dah pernah review, jadi aku takkan review dah. Ni antara collection terbaru aku. Jadi kalau korang suka konten ni, korang boleh tekan button like, share dan subscribe. Okay? Tolong aku capai sasaran aku 100 subscriber sebelum habis tahun 2025 ni. Tak apalah. Tapi kalau tak sampai, nak buat macam mana kan? Tak apa. Aku akan terus konsisten untuk meyakinkan orang ramai untuk terus subscribe aku, walaupun aku tak buat video ni one take je. Tak ada cut. Okay, jumpa di hari lain. Assalamualaikum.